Oh. Barang. Biasa kalau sifu-sifu dia buat gini nak tengok panjang dia. Tengok. Panjang boh. Ni boleh ni? Ni boleh. Dia gini naik ke atas. Ketah kita tarik belawang je. Mau dong. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya mari ke Kampung Padang, Kampung Pokpe boh. Kuala Terengganu lah. Sebab saya nak tengok kebun lada milik Cikgu Amri kita, Cikgu Amri. Cikgu Amri ni saya pernah buat video dia lah. Boleh katakan dalam 4 tahun lepas kot. Video dia lembu sadu. Video tu dapat view sampai 2.3 juta boh dekat YouTube. Jadi hari ni dia buat tanah lada pula. Dia ni cikgu boh. Tapi ada jugalah ambil masa sikit untuk tanah lada dan jual lada di Pasar Borong. Jadi memang saya respect lah. Katanya sekarang ni tengah sambung PhD boh. Jadi kita nak tahu lanjut apa yang sungguh ngak tu. Sampai dah jadi cikgu petani pula, sambung belajar pula. Ada masa dia dia boleh jadikan idola lah untuk anak-anak muda boh. Beres boh. Beres boh. Okey awak-awak. Saya rasa video lada ni video pertama kali kot saya buat. Sebelum ni dah pernah buat lagi lada ni. Tengok boh, molek-molek boh. Tak tahulah sama ada boleh petik ke tak boleh petik lagi. Kita pergi jumpa Cikgu Azri lah. Cikgu Amri. Cikgu Amri Cikgu Azri aja. Siapa dia Cikgu Azri pun tak tahu. Cikgu Amri. Padahal kenal Cikgu Amri ni lama dah boh. Daripada dulu dah. Daripada sebelum buat YouTube lagi saya kenal dah dia. Sebab dia ni memang bela lembu dah lama dah. Walaupun dia cikgu, dia bela lembu juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, apa khabar, Mak? Khabar baik, Alhamdulillah. Kita betul mic dulu. Beres. Tu dia. Beres, Alhamdulillah. Dah gua ni tak cukup ke gaji cikgu sampai kena nanam petang. Ilek-ilek dah, lepas tu sambung belajar pula PhD. Dah master ada dah PhD pula. Alhamdulillah. Bukan tak cukup, tapi sebab minat daripada kecil dah duduk tanah. Lama ni kita bagi je buat skala kecil dalam 100 pokok gitu je. Dan ni rasa ada sikit-sikit boleh beli tanah sini, kita buat banyak sikit. Dulu kita buat atas tanah Maidang. Lepas tu kontrak tamak. Jadi tamak situ saya pindah tanah daripada Dino buat sini. Pada tu saya buat komersial sikit lah. Jadi berapa pokok semua kali cikgu? Hak ada sekarang ni 1000 pokok. 1000 pokok? Lebih kurang. Masya Allah. Kalau masa terung itu buat 2000 termasuk sebelah tu. Nung fasa tu ada. Ada seplok lagi. Masya Allah. Waktu insya-Allah kita standby untuk bulan puasa pula. Jadi kalau yang menjadi tanya-tanya ni tau. Cikgu Amri kan? Cikgu. Ya. Tapi dah masa sama ada masa kan untuk tanah-tanah ni? Alhamdulillah. Maknanya petang dan juga malam. Cuma malam ni saya kurang sikit. Itu benar ada tragedi 21 Ramadan morning. Okey. Balik ada kebun ni kena tahan tengah jalan, kena tumbuk dia orang. Tak tahu punca. La ilaha illallah. Budak-budak panggil Harry Potter lah ni. Ke dia ropok? Ada. Cemburu. Deki. Itulah. La ilaha illallah. Tanah lada, pertanian pun deki kau. Ya, sebelum ni atas tanah Maidang pun deki dah. Atas tanah kita pun gitu juga. Macam ni tanah sendiri ni. Tanah sendiri saya beli. Masya-Allah. Kemah boh. Orang-orang muda ada dah tanah boh. Lepas tu buat lada pula. Masya-Allah. Sambung belajar pula. Dah sambung belajar bahagian mana? Ni pengurusan kurikulum. PhD lah? PhD. Masya-Allah. Bila habis lah hangga? Saya target dia ada 2 tahun je, tapi saya target dalam masa setahun lagi lah. Masya-Allah. Saya nak kerja sikit. Terbaik lah. Tadi nak tanya cikgu kan berbalu dok buat lada kan sebab orang kata harga jatuh lah, harga dok tengok kasar. Orang kata dok benda. Tengok. Orang kata harga selalu turun naik lah. Ya betul. Mana cikgu? Dia punca harga turun naik ni satu je. Bila AP, ada orang dapat AP, dia import daripada Thailand, daripada Kemboja buat masuk sini. Okey. Tapi betul bila masuk harga dia murah, kita tetap mahal. Jadi kurang laku hak terpatang. Tapi selepas kes di Kuala Berambon ni ada pasal raya kena saman. Sebab terung tu ada kandungan racun yang tinggi. Jadi orang start berfikir baik beli hak tempatan sebab tempatan kita ni racun kita ni terkawal. Jabatan Pertanian kawal. Betul. Makis pun kawal. Jadi lebih selamat guna hak tempatan je. Beli orang kata sayur-sayur tempatan lah. Ya, walaupun masih sikit je. Yang jadi masalah cikgu, kita tak tahu beza mari daripada mana ke, daripada luar, daripada dalam ke, daripada Thailand kan contoh. Ataupun daripada Terengganu sendiri ke. Ada beza ke? Ada, kadang-kadang dia ada tulis. Dia tulis cili Thai. Ataupun kita tanya lah peniaga lah. Atau kalau tengok harga murah sangat tu daripada pasar tu, macam luar lah. Ya.
Jadi kau mana musim-musim hujan ni ada masalah tak cili? Cikgu. Ya, musim-musim hujan ni masalah tu biasa. Masalah dia biasa. Biasa yang pertama kita mozek lah. Orang paling ketaranya mozek. Dia Mozek? jadi pucuk Kulak? tu bintik kuning. Oh. Lepas tu dia ada trip. Sebab kita dok dah nak tu, dok dah nak racung. Contoh macam pagi tadi nak racung dia hujan lagi. Jadi tak kena racung. Kalau racung pun sia-sia. Jadi hok gitulah kalau orang ada rumah hijau tu okey sikit. Maknanya dia boleh kawal benda tu. Macam saya pula kebetulan baru ni sibuk dengan ada kelas apa semua. Dok dah racung time tu. Time tu memang teruk kena serang dengan ni. Lalat putih. Sebab tu tengok ada hok setengah polybag tu kosong. Oh gitu. Saya cabut dah. Rosok tu macam gini. Pokok tu rosok pada awal dah. Saya pun cabut awal-awal. Oh sayang cikgu. Ya. Macam bila dah buah ni dah acah. Ia akan kacau tapi sebab hok ni mana Dah ngacung. pokok ni ia kuat sikit tu imun dia. Bila ia kuat imun alhamdulillah. Cikgu, Ya. untuk kita tanam 1000 pokok ni masuk dengan dia punya sistem lah. Kalau cikgu guna sistem dia panggil. Fertigasi. Berapa kos dia tu untuk 1000 pokok? Hok untuk 2000 ni baru ni habis lebih kurang 40. Untuk 2000 pokok. Untuk 2000 pokok. 40,000. 40,000. Masya-Allah. Macam orang lain pakai hok nipis ni. Wheatmix je biasa orang pakai. Saya Okey. pakai Black Roll. Black Roll ni Oh, ia tahan. dia tahan. Setakat ni kat 2 tahun dah alhamdulillah lagi lah. Gitu. Tak cari. Jadi yang pelik ni cikgu seorang ni tak ada budak-budak Tak ada. Panggil lah budak-budak sekolah tu kira budak kelas. Masa hari tu je awal-awal aktiviti. masa ngisi sabuk adalah anak-anak murid di SK sini tu mari. Oh, mari. Saja dia. Kata Dia satu pembelajaran kau kan Ya. kita libatkan pelajar murid-murid sekolah Betul. ni. Macam saya di Cenih dulu. Dia dengan sukarela lah, dak dipaksa kan marah dia mak ayah dia pula lagi. Sama macam Cenih kat itu. Saya pesan masa tu zaman lembu tengah naik. Okey. Saya pesan budak-budak hok hok memang betul-betul malas nak belajar lah. Masa di Cenih masing-masing ada tanah sebelah ekar hot toki. Kata beli lembu. Saya pun buat kiraan gitu gitu gini depan dia. Dia nampak benda tu. Kalau jual 30 ekor lembu raya haji setahun, lebih ada gaji cikgu dah. Betul. Jadi lebih kurang 9,000 10,000 sebulan. Jadi adik hok buat 2 orang alhamdulillah. Oh, masya-Allah. Bagus kau. Tu lah. Asal nak je sebenarnya. Ya. Cikgu, Rajin minta jadi. maaf saya tanya kalau kita tengok dia di balik-balik pokok ni ada rumput-rumput juga. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma bazir baja. Sepatutnya itu cabut sebelum pokok ni besar. Tapi sebab saya dok dah masa, saya yang pertama belajar, Yalah, yang kedua betul saya PT Negeri Terengganu badan uniform. Jadi saya bawa budak bertanding di Negeri Sembilan apa semua. Gitu. Tadi dok dah. Tapi ada efek pada pokok Efek dia kurang nutrisi lah sikit. Tapi nampak macam lada-lada segar-segar. Alhamdulillah. Sebab Baja kita memang boost lebih segar. jadi. Baja. Baja memang baja kawalang lah. Kawalang. Ya. Oh ni boleh petik ke tak boleh ya? Ni kalau nak makan hok hijau boleh lah. Dia biasa ada 2 jenis hok hijau dan hok merah. Hok merah. Macam hok hijau ni yang ambil hok ni lah. Gini lah. Oh bukan dia ada dia ada variety lain. Ada. Sebab hok gini maknanya hok hijau ni orang ambil nak makan macam buat ulang nasi kandar. Nak mamuh gitu. Sebab dia tak panas lagi tau. Ya. Tak panas lagi, tak pedas pedas. lagi, tak panas. Tu kata ego walaupun dia ada pokok-pokok lain tapi tak ada masalah. Buah pun tetap berendai-endai. Alhamdulillah. Masya-Allah. Cikgu kata kalau ikut kawasan sekeliling masa hujan lebat bawah ni semua banjir belaka Ya betul. Keliling banjir. Sini jadi macam pula. Jadi pula. Masya-Allah. Allah Taala pelihara cikgu Alhamdulillah. Sekaki nak naik. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Tengok. Memang tepat paya kot. Tu lah. Tapi memang tambak dulu lah ni sebelum buat dulu. Tambak itu 5 kaki 6 kaki juga. Ni bukan pokok ni. Terung tau. Ni hok ada buah butir. Masya-Allah. Ni hok sisa dulu ni. Hok sisa tanam dulu jadi butir dia jatuh hok buruk tu. Lekat. Mula-mula ada buah. Baja molek kot tanah. Baja hok ni dia turun hok mengalir. Random. Tu lah. Hok patah banyak ni dah. Berat buah. Tapi saya tengok kat perkongsian cikgu dekat Facebook, cikgu kutip malang tau. Ya, kadang-kadang tempat saya kutip malang tapi kena ada orang temang lah ni. Takut bawa main tumbuk-tumbuk lepas kes tu sebab 21 jari kau. Hari ni tumbuk esok awak lari cikgu kan. Masalah juga. Kalau orang puang awak lari tak apa. Lain sikit. Aduh lah. Tahniah cikgu, saya sebagai kawan lama tau. Mana kenal cikgu lama dah, cikgu Amri. Memang saya seluk dia sebab saya tak boleh pun buat macam dia pun. Walaupun nak banding saya dengan dia, saya banyak masa lagi. Tapi kita dah ambil peluang untuk kita bercocok tanam kan. Sambung belajar. Maknanya cikgu memang boleh jadi idola lah. Tapi mak boleh jadi idola kau. Sebab tanpa video ni, dok ramai orang nak buat. Masya-Allah. Mudah-mudahan boleh tarik lagi orang lain. Insya-Allah. Insya-Allah.
Jadi awak cycle boy ni bukan sebab cikgu saya kenal saya pribadi Cikgu Amri, tapi kalau kerajaan negeri nak bagi anugerah, dia salah seorang calon lah. Bagi saya lah. Kan bagi. Bagi saya lah. Untuk saya, orang yang saya kenal lah. Sebab memang bukan semua orang boleh buat gini boh. Ada orang dia jadi cikgu je lah. Ada orang dia jadi petani je lah. Ada orang jadi cikgu dan jadi petani tapi tak sambung belajar. Tapi cikgu ni sambung belajar sampai nak sambung PhD ni. Tengah sambung PhD akan dapat PhD. Alhamdulillah. Maknanya sekarang ni dia master lah. Jadi tu satu orang kata contoh yang baik lah. Jadi gitu abang tengok lada. Tu dah hang kedua dah tu. Main dia tu. Ni. Ya. Cikgu kalau ikut jangka masa pokok ni, cikgu jangka sampai berapa tahun boleh ambil hasil? Lada biasa duk sipang bertahun. Kalau macam Indonesia, dia memang jaga betul. Segi baji kat dia lagi murah daripada kat kita. Dia maintain paling lama saya tengok 2 tahun lebih dah. Dia maintain tinggi pada tuang dah. Memang tinggi. Maknanya tanam sekali 2 tahun boleh makan hasil. Masya-Allah. Kita ada tempat kita cikgu tahu-tahu lah kok ada. Hok 3 kali buah ada. 3 kali buah. Maknanya 3 kali pucuk. Macam hok ni dak start pucuk lagi sebab 3 kali buah dalam berapa lama mana tempoh? Dalam 9 bulan, 10 bulan. Oh, lama dah. Lepas tu tanam baru mula. Baru. Tapi setengah orang ada juga macam ke kawan saya ajar saya bab ni. Dia sekali buah je. Dia cabut lalu. Untuk jaga kualiti ke macam mana? Bukan jaga kualiti, maknanya dia kata kos untuk maintain pokok tu lagi tinggi. Baik di tanah baru dia kata. Sebab gitu. Tapi dia dah kerja sebab buah dia kat 2 jekar kadang-kadang. Masya-Allah. Besar molek tu. Besar. Dah kalau besar kan ada ke orang nak tu? Ada. Sebab saya tengok standard ni comel ni. Saya ni. Standard besar tu lah. Saya comel ni boh. Tapi tu kata kita dah expect kalau tengok pada kebun cikgu ni. Nampak orang kata secara jujur lah. Barang kali. Betul. Tapi buah tu kualiti dia tu. Boh Allah Ta'ala bagi. Masya Allah. 3 kali kena langgar ribut patut bergelimpangnya. Patut lah. Tali pun butuh lah. Kali nak tak buluh, nak tak buluh. Sini memang dikenali sebagai kawasan Pelangi. Betul tu. Direct daripada laut. Kawasan ni memang kawasan Pelangi pun memang tak dinafikan lagi. Biasa kalau atak-atak terbang biasa lah kawasan ni biasa lah. Jadi memang patut lah saya tengok berkulah sawah. Memang pulah sawah kali. Bayangin punya. Tu bila mak nak mari kata sudah pokok pulah kata. Cikgu pun senang je kalau tak mahu saya mari jangan masuk dalam Facebook. Masuk Facebook saya tengok. Tak ada apa-apa masuk dalam Facebook. Nak suruh anak murid masa kat Ceneh dulu. Dia tengok. Dia buat. Bagus cikgu. Tu je tujuan benarnya. Niat tu bagus cikgu. Dah memang bagus sebenarnya kita berkongsi. Tidak orang tak tahu tau. Benarnya Facebook tu private dah benarnya. Dah lembu ada gate tu. Lembu alhamdulillah ada 8 ekor lagi. 5 ekor sini, ada 3 ekor kat rumah. Rumah boh. Jadi gitulah awak. Benda lagi lah kita nak tanya cikgu ni. Dari segi macam perbajaan kan ni cikgu? Baja tengok pada kadang pokok. Kalau contohlah daun hijau dah. Ni kalau boleh nak hijau sikit lagi ni. Tapi sebab bila kita baja ujang, jadi baja tu lari juga. Macam tadi saya dah baja separuh je tadi. Lepas tu nampak air banyak dah tubik. Ada hujang pula. Memang berhenti lalu lah. Sebab biasa cikgu bacuh baja dalam tu je. Dalam tank tu. Biarkan selalu lah. Betul. InsyaAllah. Dia pun automatik tau. Automatik. Cuma kita kena check semua lah. Sebab takut ada oksumbat. Ada function. Kalau nampak pokok ada hok daun kering tu, maknanya hok tu memang nak kena biasa cabut wayar putih ni. Lepas tu kita pusing. Biasa okey lah. Dari segi piping wayar ni siapa cikgu buat? Saya buat sendiri. Masya-Allah. Lepas tu dah belajar ke mana? Kursus ke? Saya sebenarnya daripada saya dah dulu, saya ikut ayah kerja. Ayah dulu tukar rumah. Lepas tu ikut dia, jadi adalah kemahiran tu sikit. Gifted Alhamdulillah. Sebab orang jarang-jarang orang pandai pun. Tapi gitu lah bila kita buat sendiri boh. Kita pandai sedikit jadi mudah mudah. Ni nak agak ke orang boh macam saya kalau tanang ni. Orang ni nak upah orang, orang ni nak upah orang. Pada habis itu je. Pada habis itu je. Itulah. Malah banyak kutik dah belah ni. Tapi ni ada gerak sikit nampak banyak sikit pun. Ni tengok. Ni boleh kutik? Boleh. Cikgu kutik kena? Tu? Ya pergi gitu je. Masya-Allah. Rapuh je bang. Rapuh je. Belah ni masih banyak je. Tu. Mana? Tu. Tetap dalam merah. Tengok kita lah. Boleh. Betul sekali. Tegak petik bawah. Habus. Malang dah boleh seorang ni. Memang. Ada sok ngikut. Tengoklah keadaan takut dah rasa. Betul lah. Dulu ada anjing okey kok. Ni boleh ni? Ni boleh. Dia gini naik ke atas. Ketah kita tarik belawang je. Masya-Allah. Kalau terung nak pakai kuting. Tu lah.
Kau Dia, dia memang dia tu. Dia akan tumbuh balik ke dekat tempat awak kita tu ke? tak, dia akan naik di setiap cabang so bila pucuk baru lagi tu bunga baru. Ya gitulah. Panjang boh tengok. Bagang. Biasa kalau sifu-sifu dia buat gini nak tengok panjang dia. Tengok. Panjang boh. Hok bau ni hok masa pekat buah awal tu panjang ni. Jadi cikgu, lepas ada lada, insya-Allah nak tanam dia blok depan ni perancangan. InsyaAllah kami soon start pada esok untuk standby belah ni untuk kacang botol. Oh, kacang botol. Kacang panjang. InsyaAllah timur sikit. Kacang panjang kena buat ni Kena buat gang. Orang dia tau. Pak nak jalan-jalan dia. Betul. Apa cikgu pilih kacang panjang timur lah? Kacang botol. Kacang botol lasok harga sama dengan lada. Okey. Dan permintaan dia sama. Kacang panjang pun sama, permintaan dia sama. Timur saya baru nak cuba. Tapi sebab timur ramai buat, jadi kita tak buat besar sangat. Takut gitu. jadi macam harga bulan puasa tahun lepas. Berapa posen je? Sekilo. Lambatkan. Lambatkan. Jadi Atau masuk luar. Saya kok macam tanah sini ni memang seluar untuk tanaman sayur je lah. Macam timur-timur Cina tak sabuk kot. Timur Cina kalau boleh tu kat bagus tu boleh pakai. Tapi dengan syarat kita buat sistem perairan sikit untuk salur ke lokal. Sebab dia air tak boleh tau. Tak boleh kena air. Dan insya-Allah ada plan lagi, ada plan nak buka sedua kebun ni, nanti kita akan balik. Tanam padi lah, buat belah tepi. Boleh nak buat padi buat sini. makan dia. Cuma padi ni boleh, padi rumah. Padi rumah. Betul. Macam geng apa? Allah lah, hok YB Senator. Betul. Hok dia tu memang comel. Jadi yo. Jadi cikgu terima kasih banyak. Ada cikgu nak khabar kita pesanan ataupun nasihat sikit untuk orang-orang muda lah khususnya. Orang muda dalam bidang pertanian. Tak ada kerja jangan susah. Ada tanah sikit, buat cara sikit. Sebab paling kurang pun kalau kata orang katalah malam-malam contohlah orang kutip plastik, kutip besi pun banyak juga hasil. Lepas tu kalau kita tanam pula sampingan, belajar rumah pun jimat, boleh jual. Jangan takut dengan pertanian. InsyaAllah Allah bagi rezeki. Betul. Terima kasih banyak Egu sebab sudi terluang masa untuk saya. Semoga kongsian kita hari ni Egu dapat manfaat kepada semua lah. Amin. Jadi awak saya akan letak nombor telefon Cikgu Amri sini. Bukan benda kalau awak nak tanya sikit semua. Boleh. Pasal tanah lada ataupun nak beli lada ke mana dah tahu orang. Boleh je Egu. Boleh. Nak join voucher nak. Kalau sikit-sikit kita beri je. Nak bagi dana ke? Kan ada nak bagi batuan ke, nak bagi dapat rumah hijau, nak bagi dana gerang ke, nak suruh cikgu ni buat betul-betul ke, dia ada lalukan lah. Tapi 20% ke boleh. je. Jadi baik boh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Egu. Sama. Orang mari ambil kebun boh. Mana dia buka apa? Pukul 8. Berapa dah ni? Ambil je. Tu aja. Ambil je. Dah banyak lagi. Ambil ni lah. Ambil je. Ambil ni. Saya ambil dah plastik tu. Awak makan lin. Awak makan dia. Oh, hijau sedap awak juga. Awak juga tak? Dia keruk gitu. Ambil je. Mai bapa mai ambil dah mai. Moga Amin. Dah lagi pasal tu. Waki. Bagi pasal. Mari 30 kilo, 40 kilo dah. Dah kau tu berebut rada pasal. Dah tinggi. Dah bagi sini ulok Ada masalah tu. Bagi dekat dulu. Tu aku mak dah. Mak dah masa kau. Bila? Dah tahu sekarang. Okay awak, hari ni kita nak pergi ke Pasir Tinggi boh. Nak pergi makan ikan kari kepala ikan. Naik buk. Pasir Tinggi Kita nak naik buk boh lebih kurang sejam. Lepas tu kita nak pergi melawat dekat kolam ikan juga. Jadi bagi boh. Okay dek, sila. Pakai kamera Highland kita. Sila. Kita naik bot ini boh. Orang yang mari Terengganu ni antara produk pelancongan kita lah. Bersia-sia dengan bot di Sungai Terengganu. Penuh dah. Saya nak ambil gambar satu boleh? Boleh ya? 10 Okey. Okey semua ready. 1 2 3. 1 2 3 freestyle. Okey saya buat video sebelum lambat ya. 1 2 3. Sampai lagi tak baik. Oh, jom.
Tu. Ada orang tak ni? Ada orang Oh, dah mana? Tu dia boh. Dewasa RM30. Orang tua RM20. Kanak-kanak berapa? 20. Oh, 20 kan. Oh. Dia punya tambang dia boh. Oh, menarik. Jadi kita nak gerak dah ni. Itulah. Ni antara produk pelancongan kita dah ni. Terengganu punya. Okay, boh. Okay, boh. Kita berhenti tengok pemandangan Stik Pista dulu. Nanti yang pertama tengok Masjid Pista, ada tu Taman Pemandu Islam. Kawasan ni apa? Semua orang ambil video kat sini. Okay, boh. Apa tu di Pasir Panjang. Pasir Panjang pula, Pasir Tinggi. Pasir Tinggi kan? Ya. Di kaki Palikan Pasir Tinggi. Kita daripada jeti Pulau Warisang tadi, naik boat sampai ke Pasir Panjang. Inilah rombongan kita ni. Daripada Tourism Malaysia, Pengamal Media pun ada. Abang utusan kita daripada Kelantan ni bawah. Ni malam pengarah kita ni. Bukan baca-baca ni abang kita daripada Pulau Tenggo. Dia saya kenal-kenal kan. Itulah bang. Selamat datang bang. Ni abang Azli kita, hero Melakak Rashid Sibir. Kita nak pergi ke Kedah bang. Ini kita nak rasa kari palikan buah jambatan Pasir Tinggi. Awak-awak kalau daripada luar nak makan palikan, antara tempat awak kena mari kalau mari Terengganu sinilah. Tengok dari jauh kita nampak ada ramai orang pun. Ramai orang tu tanda sedap lah. Kalau tak sedap mungkin tak ada orang, betul tak? Sini memang terkenal dah bagi penggemar kepala ikan yang pernah datang Terengganu memang tahulah tempat ni. Pasir Tinggi, kari kepala ikan buah jambatan Pasir Tinggi. Baik boy. Lepas kita makan lagi, kita balik naik bah pun. Bah Caligas. Kalau Terengganu dia panggil bah keranda. Bah keranda dia panggil. Orang Terengganu panggil lah. Daripada syarikat Caligas. Masuk dalam kedai pun. Kedai kari kepala ikan Pasir Tinggi bawah jambatan pun. Angin sepoi-sepoi bahasa. Memang best. Kalau awak tak tahu, depan ni pun ada kari kepala ikan dah ni. Apa kak ambil video daripada mana kak? Ha? Oh, sekali lah. Ni Tuan Presiden kita. Sana Tuan Presiden. Okey, sekarang kita berada di restoran di River di kampung Pasir Tinggi. Kita nak menikmati kari kepala ikan yang begitu terkenal, dan inilah kepala ikan jenahak. Harga istimewa, berpatutan, sedap sehingga menjilat jari. Menjilat jari Mengusi kawan kita, kelab wartawan Terengganu Presiden. Jadi Tuan Presiden biasa datang makan dah sini. Memang A lah barang. Barang A, kelas lah. Tengok. Saya tak tahu nak duduk mana Kena duduk kat abang. Abang Sabri siapa Saya di sini. Oh, ada dah orang. Ada di Sikeng. Saya nak duduk tempat ni lah. Ada orang sini deh. Kita duduk kat tempat orang kecil-kecil boleh makan banyak sikit. Dia tu dia. Belum tahu lagi. tu rahsia dia boh. Kari kepala ikan kita dah tersedia. Amal.
Ramai orang ini. Ada bagi boy. Tengok. Jadi boh, barang ni dia paling sedap ni, kawasan ni, lembut. Tak memang penggemar tak? Penggemar penggemar juga ke? Mestilah kepala ikan. Kepala ikan kot kan? Dekat pipi dia yang sedap tu. Tu dia. Atau orang pandai makan boh. Ni abang kita ni. Baik, kari kepala ikan. Jadi jom lah kita main mati lah dulu. Ni dah makanan saya. Dah ambil dah kepala ikan. Ini Sup biabok. diabok. Ni lah. Diabok kambing. Sahabat-sahabat kita makan belaka boh. Pakak panggil belaka Boh jambatan Pasir Tinggi di river. Jadi boh, ni tengok ni. Diabok ni. Ikan ni. Masya-Allah, masya-Allah. Okey, saya nak jamu selera dulu. Bye bye. Pertama kali boh naik bah keranda. Bah keranda. Daripada Caligas. Saya kat Caligas. Lepas makan kari kepala ikan, naik bah pula. Pertama kali masuk dalam Caligas. Pertama kali walaupun Nanti kawan dengan bayi. yes, Caligas. Bayi kan? Oh. Allah. Ni abang kita punya bas kita. Yes, Caligas. Ni bersama abang manis kita, mani. Sampai shake. Okay boy, kita nak balik dah. Lepas naik cruise. Sampai dekat Pasir Tinggi, makan kari kepala ikan. Kita nak balik ke Pulau Warisan, naik bah pula. Saya pertama kali personally naik bah kanda ni lah. Panggil bah kanda. Orang kanda panggil bah kanda sebab dia kayu kan. Jadi bagi boy. Okey awak-awak, sampai situ dah perkongsian kita. Di kesempatan ni saya nak ucapkan terima kasih kepada Tourism Malaysia dan MOTEC, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya yang menjemput saya antara pengamal media di Terengganu lah, untuk sama-sama menjayakan program makan malang, pertandingan bowling. Lepas tu kita dapat naik boat, pergi makan kari kepala ikan. Banyaklah kita tengok pakej-pakej pelancongan yang menarik yang akan dijalankan pada 2026 nanti. Jadi terima kasih pada awak-awak yang sudi menonton, support channel saya sampai hari ni. Terima kasih banyak. Banyak orang terima kasih tu. Semoga perkongsian saya ni memberi manfaat dan inspirasi lah untuk semua. Jadi kita akan jumpa lagi boh jangan lupa like, share, subscribe. Pereh boh. Assalamualaikum.